motor yang dicipta khas untuk orang yang ketinggian ni. Ini lagi. Ini dia TF Moto XO1. Motor ni didatangkan dengan 126cc single cylinder single overhead kan. Horsepower dia 7.4 dan Nm of torque dia 8.3. Top speed dia 110 ke 120. Boleh lah, motor fun-fun kan. Sebab apa motor ni dipanggil XO1? Sebab boleh tengok kat lampu dia, ada X dengan O. Satu tu apa? Motor satu. Motor ni korang boleh tengok design dia diinspirasikan dengan sport bike, tapi versi kedai lah untuk orang-orang yang dari segi design korang boleh tengok lah, dia memang nampak macam retro, nampak smart dengan dia punya winglet tambahan dia lagi. Memang cun lah motor ni. Motor ni walaupun murah, tapi korang boleh tengok dia guna outsider fork. Kau gila ke? Tambah pula dia ada TCR dengan ABS 2 channel lah. Oh, yang uniknya motor ni ada 6 speed transmisi tau. Tambahlah dia ada clutch. Memang wow, motor ni agak hebat. Untuk meter dia pula korang boleh tengok ala-ala jam G-Shock guys. Dia gunakan analog dengan digital. So, okey lah untuk tengok. Walaupun motor ni kecil, tangki liter dia besar bai. 7 liter. Macam SYM VF3i. Untuk ketinggian motor ni 760 dan manakala untuk berat dia adalah 114. Kalau tengok tinggi saya 167, saya berdiri, saya duduk. Saya berdiri, saya cangkung. Oh, tak ada eh? Untuk harga gas menurut motor ni 8,900. Untuk bulanan dia korang boleh isi biru kat bawah. Jangan lupa like, comment, share untuk video seterusnya. Baik doh.